V. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Kaisara. Saya Amna. Saya Tasmim. Saya Q. Saya Darwish. Kami dari SB TV. Hari ini, 12 Januari 2026 merupakan hari pertama persekolahan bagi tahun ini. Hari ini juga merupakan hari pendaftaran bagi para pelajar tingkatan 1 dan tahun 4 ke SMK Sri Bentong. Jadi, jom bersama kami kita tinjau suasana pendaftaran hari ini. Sekarang ini sedang berlangsung sesi pendaftaran sekolah dan juga asrama bagi pelajar-pelajar baharu. Terdapat beberapa kaunter pendaftaran yang dibuka bagi memudahkan urusan pendaftaran. Ayuh sama-sama kita tinjau suasana pendaftaran hari ini. Setelah pelajar mendaftarkan diri di Dewan, mereka perlu ke koperasi untuk mengambil barangan, buku dan barangan keperluan asrama. Boleh bagi tahu nama dan dari mana asal? Nama Nafal Adam Muhammad Bakri dan saya daripada Mentakau. Boleh tak share perasaan bila dapat masuk ke SMK Sri Bentong? Perasaan saya agak teruja dan sedikit menakutkan kerana saya sudah berada di alam menengah. Kenapa pilih SMK Sri Bentong? Saya memilih SMK Sri Bentong kerana sekolah ini ialah sekolah klasik kecemerlangan dan saya sudah tetap di sini, sudah berada 3 tahun di sini. Daripada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Boleh perkenalkan diri dan dari mana? Nama saya Nuri Zazlina binti Muhammad Hudin. Saya daripada Bentong. Perasaan saya excited nak masuk asrama. Sebab Sri Bentong bila masuk sekolah menengah, dia kena masuk asrama. Okey, itu sahaja. Terima kasih dan selamat maju jaya. Nama saya Syakir Aiman Bisharudin dari Federasi Mumul. Boleh tak share sedikit perasaan bila mendapat tawaran masuk ke SMK Sri Bentong? Masa saya dapat tawaran masuk di SMK sini, saya rasa best lah, seronok saya dapat dekat sini, dekat dengan tempat saya. Kenapa saya memilih SMK Sri Bentong? Sebab SMK ni pun dekat dengan tempat saya. Lepas tu saya pun nak belajar berdikari dan jauh daripada bapak-bapak. Baiklah, sekarang kita berada di sesi temu ramah bersama Puan Pengetua yang lebih dikenali warga Sri Bentong yang dipanggil Ibu. Jadi, mari kita sama-sama bertemu dengannya di pejabat. Assalamualaikum Ibu. Kami dari DVPXS SMK Sri Bentong. Boleh kami interview sikit? Apa yang ingin Ibu ucapkan kepada para pelajar yang baru mendaftar ke tingkatan 1 hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama sekali untuk pelajar-pelajar yang baru mendaftar di SMK Sri Bentong, Ibu nak ucapkan tahniah dan selamat datang ke Sekolah Menengah Bangsa Sri Bentong, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Sekolah Model Khas. Mudah-mudahan kita semua doakan semoga kedatangan pelajar-pelajar baru ini akan menambahkan kemeriahan di sekolah kita, dan anak-anak yang mendaftar, pelajar-pelajar yang mendaftar pada hari ini juga datang dengan satu keazaman yang kuat, ya, ada visi misi peribadi yang
terarah untuk dicapai sepanjang tempoh pengajian di SMK Seri Bentong. Berapa ramai pelajar tingkatan 1 yang mendaftar pada hari ini, Ibu? Untuk data pelajar yang mendaftar pada hari ini, kalau ikutkan rekod daripada pengurusan pejabat, kita dapati ada 88 orang yang sepatutnya mendaftar. Tapi yang kemas kini kita belum dapat lagi sebab proses pendaftaran masih lagi berlangsung. Dan mungkin dalam tengah hari sikit kita akan dapatlah jumlah terkini. Tapi kita harapkan semoga 88 orang yang tersenarai itu semuanya selesai mendaftar pada hari ini. Untuk anak-anak pelajar yang mendaftar, ibu harap sangat mereka datang dengan satu keazaman yang kuat, ya. Datang dengan satu azam yang tinggi untuk cabar kebolehan, pemikiran, cara belajar dan menjadi pelajar yang ada karakter dengan satu perancangan hala tuju yang jelas supaya kerja buat guru-guru pendidik kat sini mengajar mereka nanti lebih mudah dan mereka mudah terima. Dengan cara itu kecemerlangan akan lebih mudah dicapai. Begitulah tadi suasana pendaftaran tingkatan 1 dan tahun 4 ke SMK Seri Bentong yang sungguh meriah. Kami dari SBTV mengucapkan selamat datang dan selamat maju jaya kepada semua pelajar tingkatan 1 dan tahun 4. Terima kasih. Bye.